Nak increase phone memory korang just lekat macam ni je. And sambung wire, iPhone korang akan ada extra 1TB storage. So depends, kalau korang beli 4TB lah. Yang unik aku ni 1TB. Memang banyak betul, shoot video tak habis. Okay korang, dekat sini siapa dia phone dia selalu habis memori je. Aku nak tunjuk kat korang. Ini SSD. Boleh lekat kat phone tau. So basically ini dia macam memori tambahan untuk phone korang. Kalau korang selalu ambil video and then tiba-tiba memori nak habis. So apa lagi? Tunggu kita unboxing dulu. Mula-mula korang akan dapat kotak macam ni. So basically ini untuk storage 1TB. Korang bayangkan korang ambil video, ada external memory 1TB untuk lagi shoot video directly masuk dalam memory. Memang confirm susah nak habis dah untuk handphone korang punya storage. So kita unboxing lah dulu. Okey, apa beza yang versi biasa dengan Creator Series? Okey, untuk Creator Series ni, dia ada bagi tambahan tau. Korang akan dapat 1 month Adobe Creative Cloud free. So, inilah bezanya bila korang beli storage yang untuk under kategori Creator Series. So, korang boleh ada software tambahan, boleh guna secara percuma. So, macam ni lah rupa dia. Cantik. Nice. And korang akan dapat, macam biasa, manual. Lepas tu korang akan dapat MagSafe punya ring ni. Ini untuk let's say kalau phone korang yang, let's say kalau korang pakai phone yang without MagSafe, example mungkin Android, so korang boleh lekat kat belakang casing korang and dia boleh lekat. So dalam masa yang sama juga korang akan dapat ini. Korang akan dapat kabel yang unik ni. So lepas ni kalau korang shoot video, tak adalah macam wire korang macam terkeluar kan. Macam ni, example. Macam before this, aku nak shoot video, aku pakai SSD ni juga. But wire dia sangatlah panjang. So, bila cucuk, dia macam agak tergantung-gantung macam ni. So, bagi aku sangat leceh lah. And, memandangkan untuk SanDisk ni, ada yang versi MagSafe. So, senang dah, tak payah nak lekat-lekat ke ikat getah. So, korang boleh pump directly macam ni. Aku lupa nak unboxing dulu. Dia punya apa? Dia punya kertas ni. Jom, bukaan. Best. Kertas macam plastik pun ada. Okey, macam ni. Lepas tu kita sekejap. Okey korang, basically macam ni lah rupanya. Korang bayangkan, dekat dalam satu package yang kecil ni, korang akan dapat 1TB storage. Nak increase phone memory korang just lekat macam ni je. And sambung wire, iPhone korang akan ada extra 1TB storage. So depends, kalau korang beli 4TB lah. Yang unik aku ni 1TB. Memang banyak betul, shoot video tak habis. Aku punya first impression, dia punya belakang ni, dia plastik, licin. And dia ada tempat gantung ni. Let's say kalau korang nak gantung buat sebagai keychain ke. Kat bawah ada USB Type-C. Memang laju gila speed dia. And dekat belakang ada MagSafe, so that korang bila shoot video pakai phone, korang boleh lekat directly dekat belakang phone and dia tak tergantung-gantung dah. So macam mana nak buat? Sekejap aku tunjuk. Mula-mula korang ambil phone korang macam ni. Okay. Lepas tu ambil SSD ni. Dah lekat. So bila korang shoot, semua akan ada extra storage. So dia tak tergantung-gantung. Lepas tu ambil ni. Ambil ni kan. So korang cucuk macam ni. Lepas tu korang boleh cucuk directly macam ni. Macam tu. Sekejap. Yang ni kena ikat dulu tau. Aku dah ikat dia punya kabel dia. So aku punya external storage untuk phone dia lebih kemas. Dia tak tergantung-gantung. And aku boleh shoot video dengan memori yang dengan lebih banyak lagi. Macam aku sekarang, aku banyak shoot 4K 60 frame per second. Long. So dia obviously dia tak boleh pakai internal storage. Nombor satu sebab internal storage aku sangatlah sikit. And kita akan masukkan SSD pula. Lepas tu aku dah masukkan SSD, aku dah boleh shoot 4K 60 frame per second. Lock profile selama 72 minit. Ini untuk 1TB. So dia sangat function untuk aku yang banyak shoot video, banyak shoot content. So aku dah tak perlu risau every time shoot aku nak kena delete footage ke transfer semua. Dah tak risau, aku dah ada extra footage directly masuk dekat dalam phone. Lepas tu bila korang dah install app SanDisk Memory Zone, so dia automatic detect tau. So korang rename lah kan SSD korang. Let's say kalau korang dah install apps dia, macam-macam lagi korang boleh buat. Korang boleh backup, korang boleh transfer, and then korang nak buat apa-apa pun boleh.
So lagi satu advantage kan, let's say kalau phone korang kan banyak ambil gambar, lepas tu korang langsung masuk sini, dia juga korang juga boleh directly bagi dekat member korang yang pakai Android contohnya. So dah tak payah nak airdrop kan lambat kan. So cucuk directly, dia orang boleh copy paste, ataupun korang keluarkan, korang masuk PC, dah boleh directly edit. Aku rasa workflow aku akan jadi lebih mudah lah. So aku rasa as content creator ataupun untuk orang yang banyak gila ambil video, this is one of the best choice and korang memang sendiri patut consider. Sebab apa? Sebab aku sendiri sebagai content creator, aku memang dah lama pakai brand SanDisk ni. Apa lagi tunggu? Apa lagi yang korang nak tengok? Jangan lupa stay tune for more video. Let's say kalau korang nak tanya apa-apa, jangan lupa tanya je tau. Macam